Pelajaran 1, sifat-sifat huruf. Pengertian sifat huruf, mengeluarkan bunyi huruf daripada makhrajnya beserta ciri-ciri khas sama ada lembut, nyaring, tebal dan nipis. Tujuan sifat huruf, supaya dapat membezakan beberapa huruf yang bersamaan pada makhrajnya. Sifat huruf terbagi kepada dua. 1. Berlawanan. 2. Tunggal. Sifat berlawanan ada 5. Jahrun, lawannya hamsun. Syiddah, lawannya rakhawah. Isti'la, lawannya istifal. Intibaq, lawannya infitah. Dan ismat, lawannya izlaq. Tajuk, jahrun dan hamsun. Jahrun, pengertian bagi jahrun, tertahan nafas ketika membunyikan huruf kerana kuat tekanan pada makhrajnya. Hurufnya ada 19. Ain, Za, Mim, Waw, Zai, Nun, Qaf, Alif, Ra, Hamzah, Zal, Ya, Ghain, Dad, Jim, Dal, Ta, Lam, Ba. Terhimpun dalam rangkai kata Azma, Waznu, Qari, Zi, Ghaddin, Jiddin, Talab. Cara bacaannya, iaitu ditahan nafas pada makhraj dengan kuat ketika menyebut huruf-hurufnya. Contoh, 3 contoh huruf Ain, Ya'mahun. Huruf Za, Azlama. Huruf Mim, Amlam. Tajuk jahrun dan hamsun bagi sifat huruf hamsun. Pengertian, terlepas nafas ketika membunyikan huruf-hurufnya kerana lemah tekanan pada makhrajnya. Huruf-hurufnya ada 10. Fa, Ha, Tha, Ha, Shin, Kha, Sad, Sin, Kaf, Ta. Terhimpun dalam rangkai kata fahathahu sakhsun sakata. Cara bacaannya tidak ditahan nafas pada makhraj ketika menyebut huruf-hurufnya. 3 contoh, Fa, Taf'alu, Ha, Tahtiha, Mim, Lam. Seterusnya, tajuk syiddah, rakhawah dan tawassut. Syiddah, pengertiannya tertahan suara ketika membunyikan huruf-hurufnya kerana kuat tekanan ke atas makhrajnya. Hurufnya ada 8. Hamzah, Jim, Dal, Qaf, Ta, Ba, Kaf, Ta. Terhimpun dalam rangkai kata Ajid, Qad, Bakat. Cara bacaannya, tekan suara dengan kuat pada makhrajnya. 3 contoh, Hamzah, Ya'ti, Jim, Ajrun, Dal, Tadri. Rakhawah, pengertiannya terlepas suara dengan lembut ketika membunyikan huruf-hurufnya kerana kurang tekanan pada makhrajnya. Hurufnya ada 16. Kha, Zal, Ghain, Tha, Ha, Za, Fa, Dad, Shin, Waw, Sad, Zai, Ya, Sin, Alif, Ha. Terhimpun dalam rangkai kata Khudh, Ghadh, Hazin, Fad, Syawsun, Zai, Sahi. Cara bacanya tidak ditekan suara dengan kuat pada makhrajnya. 3 contoh, Za, Yukhrij, Mim, Jizrak, Ghain, Tughni. Keterangan, di antara sifat syiddah dan rakhawah ada satu sifat yang dinamakan sifat tawassut. Pengertian tawassut di sini membunyikan huruf-hurufnya di antara sifat syiddah dan rakhawah. Hurufnya ada 5. Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Terhimpun dalam rangkai kata Lin, Umar. Cara bacaannya hendak dibaca dengan sederhana, tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu lembut pada keseluruhannya. Contohnya, Lam, Yal'abun, Nun, Anharon, Ain, Wa'tasimu, Mim, Amlam, Ra, Ar-Rahman,